InsyaAllah kita lanjutkan lagi beberapa ayat dalam surah Maryam, yang mana kita telah sampai kepada fasa yang ketiga kisah Maryam alaihi salam, yang mana beliau telah pun melahirkan seorang anak lelaki, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Maryam alaihi salam mendukung bayinya itu balik bertemu dengan kaumnya, yang mana sebelum ini Maryam telah menjauhkan diri dari kaumnya. Apakah yang berlaku setelah Maryam kembali kepada kaumnya? Kita akan rujuk nanti pada ayat yang berikutnya. Ayat 27, bagaimanakah Maryam sampai balik ke rumah, ke kampungnya, bertemu dengan kaumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Maka Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya sambil mendukungnya. Kaumnya menempelak dengan berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perbuatan yang amat mungkar." Faria tu maknanya perbuatan yang amat keji. Kenapa kaumnya kata seperti itu? Kerana Maryam telah dapat seorang anak walaupun tidak mempunyai suami. Kemudian selanjutnya mereka menempelak lagi Maryam dengan menyebutkan tentang kemuliaan keluarga Maryam di sisi kaum dia. Okay, kita baca ayat nombor 28. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Okay, terjemahan ayat. Mereka panggil Maryam, "Wahai saudara perempuan Harun." Harun ni kata para ulama tafsir merujuk saudara dia yang lain. So Maryam ni dia ada adik-beradik namanya Harun. Tapi ingat, Harun di sini bukan Harun adik-beradik Nabi Musa. Kerana Nabi Musa adalah keluarga Imran yang pertama. Maryam adalah keluarga Imran yang lain. Mereka mengatakan, "Makana abuki," ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan emak engkau pula, ibumu, bukanlah pula seorang perempuan yang jahat. Maknanya mereka kata apa? Ayah engkau, mak engkau ni orang mulia Maryam. Kau telah buat sesuatu yang memalukan mereka. Okay, ini adalah ucapan daripada kaumnya kepada Maryam alaihi salatu wassalam. Maka Maryam ambil tindakan apa? Adakah dia membalas ataupun adakah beliau mempertahankan dirinya? Jawapan dia, iya. Bagaimana dia mempertahankan dirinya? Maryam alaihi salam tidak bercakap apa-apa walaupun sepatah, tetapi Maryam hanya menunjukkan isyarat kepada kepada anaknya untuk mempertahankan dirinya. Ingat lagi pada ayat yang sebelum ini,
yang setelah Maryam melahirkan anaknya, ada suatu suara yang menyuruh Maryam supaya jangan berkata apa-apa. Okey. Jadi Maryam alaihissalam, bagaimana dia buat, apa yang dia lakukan untuk mempertahankan dirinya, mari kita lihat maklumat itu pada ayat nombor 29. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه, maka dia Maryam memberi isyarat kepada anaknya. So dia tunjukkan dekat anak dia. Lalu kaum dia pun berkata dengan penuh hairan, bagaimana kami boleh berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian ini? Dalam buaian tu maksudnya bukan ketika tu ada buai lah, tapi konsepnya bayi dalam yang masih terlalu kecil, baru dilahirkan. Jadi diorang kata, macam mana kami boleh bertanya kepada bayi itu, kan? Sedangkan mereka tanya kepada Maryam, mereka mempertikankan Maryam. Apakah yang berlaku seterusnya? Kita masuk kepada kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang mempertahankan ibunya. Okey, macam mana Nabi Isa nak pertahankan ibu dia? Dia berkata walaupun masih dalam keadaan bayi. Okey, apa yang dia kata? Mari kita lihat ayat yang ke-30. Qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya. Okey, ayat ini Nabi Isa alaihi salatu wassalam terus Allah berikan kepadanya boleh berkata-kata kepada kaumnya. Ada 3 perkara yang beliau kata beliau itu siapa. Dia Nabi Isa berkata, yang pertama, inni sesungguhnya aku abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ini nombor 1. Perkara yang penting adalah dia kata aku ni hamba kepada Allah. Kenapa dia kata yang nombor 1 hamba kepada Allah? Kerana kita tahu memang orang Nasrani ada yang mendakwa Isa itu adalah anak Allah. Tapi dalam ayat ini jelas menyebutkan Isa itu adalah manusia yang merupakan hamba kepada Allah. Dia telah memberiku Alkitab. Maknanya Nabi Isa cakap masa kecil, Allah telah memberikan kepada aku Alkitab. Kitab tu kitab apa? Kitab Injil. Tetapi Nabi Isa juga ketika dia akan pergi dakwah kepada kaumnya Bani Israel, Nabi Isa ni bukan sekadar dia dapat kitab Al-Injil. Baginda alaihi salam juga mahir, pandai membaca kitab Taurat. Maksudnya Nabi Isa ni dia menguasai 2 kitab, kitab Taurat dan juga kitab Injil. Tapi kita tahu kitab Taurat turun kepada Musa. Nanti kita akan ceritakan sedikit sebanyak apa fungsi kitab Injil sedangkan kitab Taurat dah ada. Okay. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam mengatakan serta
telah menjadikan aku itu Allah seorang Nabi. Dia kata, aku ini Nabi, kata Nabi Isa. Okay. Dari ayat ini dapat kita keluarkan 3 ciri yang ada pada Nabi Allah Isa. Yang pertama, dia adalah hamba kepada Allah. Dia diberikan kitab oleh Allah dan dia juga adalah seorang Nabi. Nabi kepada kaum apa? Nabi kepada Bani Israel. Nanti kita akan kupas sedikit maklumat itu. Okey. Kalau nak dapatkan ayat lain dalam surah lain yang kata Nabi Isa dapat kitab itu namanya Injil, antaranya tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam surah Al-Imran ayat nombor 48 muka surat 56. Sebab apa surah Al-Imran? Sebab kita tahu Imran itu adalah datuk kepada Nabi Allah Isa dan bapa kepada Maryam. Jadi kalau tuan nak tahu ayat-ayat tentang Nasrani, kena analisis surah Ali Imran. Okey, ayat nombor 48 Allah pernah menyebutkan Isa itu siapa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah akan mengajar kepada dia ilmu menulis. Kitab dekat situ ilmu menulis. So Nabi Isa ni dia bukan seorang yang ummi, tapi dia seorang yang mampu untuk menulis. Wal hikmah, Allah berikan kepadanya hikmah, maknanya kefahaman, ilmu pengetahuan yang mendalam. Allah bagikan kepada Nabi Isa ini apa? Allah ajar apa? Wat Taurat. Allah juga mengajar Nabi Isa boleh membaca kitab Taurat dan Al-Injil. Sebab Nabi Isa ni Allah Ta'ala utuskan dia kepada Bani Israel, memang salah satu fungsinya adalah untuk melengkapkan perbincangan yang ada dalam kitab Taurat. Sebab kitab Taurat ni telah ada beberapa pindaan, di antaranya hukum hakam. Maka Nabi Musa dah tak ada, maka Allah utuskan Nabi Isa. Maka Nabi Isa menggunakan kitab Injil itu sebagai bukti bahawa ada pindaan hukum hakam yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Itu di antara sedikit maklumat yang ada dalam kitab Injil. Nanti saya akan tunjukkan ayat dia di dalam Al-Quran. Okey, contoh lain. Boleh tengok juga dalam surah Al-Imran ayat 50. Ni contoh ayat dia, minta maaf agak kecil slide dia. Okey. Nampak tak? Dalam ayat ni fungsi kitab Taurat untuk apa? Allah kata wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan sebelumku. Ni yang ini ayat ni tentang Nabi Isa, dia cakap lah masa ni dia dah dewasa. Cuma kita ambil ayat ni nak menyebutkan kenapa Allah bagikan kepada kita Injil tu. Maka Nabi Isa dia datang nanti, ketika dia dewasa, dia akan kata, aku datang ni untuk menyokong, membenarkan, mengesahkan kitab Taurat yang kamu rujuk itu memang kitab daripada Allah. Dan wa uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Nabi Isa bagi tahu, dan menghalalkan bagi kamu sebahagian perkara yang diharamkan kepada kamu. Maksud dia, dalam kitab Taurat ada beberapa hukum yang Allah haramkan. Contohnya makanan, Allah haramkan sampai datang Nabi Isa. Maka apabila Nabi Allah Isa Allah utuskan, dia dapat kitab Injil, maka Nabi Isa menerangkan hukum yang Allah telah haramkan dalam kitab Taurat sebelum ini telah Allah tukar menjadi halal. Jelas tak? Ini dipanggil Quran pun dia ada, dia macam ilmu nasakh wal mansukh. Jadi Nabi Isa datang ni dia membawa kitab yang menunjuk ada
pindaan. Okey, jelas setakat ini? Okey. Kemudian kita rujuk satu lagi surah dalam suratul Maidah ayat nombor 46. Ya, muka surat 115 ayat ini. Minta maaf tulisannya agak kecil sebab slide masa ni dia bentuk horizontal ya. Tiga macam itulah. Okey. Dalam ayat ini juga maklumat yang menguatkan apa itu kitab Taurat lah, mengesahkan apa yang ada pada kitab Taurat. Okey. Kita tengok satu lagi surah lain yang menunjukkan Nabi Isa ni dia nabi kepada siapa? Dalam surah As-Saff, maknanya kalau orang tanya Nabi Isa ni dia kaum dia siapa? Dia dihantar kepada siapa? Surah As-Saff ayat 6, surah 61 muka surat 552 ada jawapan dia. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika Isa anak lelaki Maryam berkata, dia kata apa? Ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Dia kata, sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu. Maknanya Nabi Isa kaum dia siapa? Bani Israel. Aku datang ni, Allah utuskan aku ini adalah untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dia kata, aku Allah utuskan ini antara fungsiku, tugasku yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelum aku, iaitu kitab Taurat. Dia kata, aku datang, Allah utuskan kepada kamu wahai Bani Israel untuk mengesahkan kitab Taurat yang ada. Kitab Taurat sebelum ini adalah datangnya daripada Allah. Kemudian apa lagi Nabi Isa dia kata? Tetap ingat ya, ayat ini bukan ayat masa dia pertahankan mak dia tu. Ini saya guna ayat ini untuk melengkapkan cerita yang ucapan Nabi Isa ketika bayi tadi. Tuan-tuan jangan terkelirulah. Okey. Kemudian Nabi Isa cakap lagi kepada Bani Israel, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa beritahu awal-awal lagi, dan aku datang kepada kamu Bani Israel nak memberikan khabar gembira dengan datangnya seorang rasul selepas aku, namanya Ahmad. Jelas tak? Maknanya Nabi Isa beritahu, lepas aku nanti akan datang seorang rasul. Kan dia sebut namanya rasul, utusan Tuhan lain, namanya Ahmad. Maknanya Bani Israel mereka sudah mengetahui Nabi selepas Nabi Isa adalah Muhammad. Tapi dalam ni disebut nama Ahmad sebab nama Nabi yang lain adalah Ahmad. Okey, jelas? Okey, jadi kita dapati pada ayat 30 tadi ada 3 ciri Nabi Isa ya. Dia hamba Allah, dia beri kitab dan seorang Nabi. Baik, kita baca ayat 31. Okey, apa lagi Nabi Isa dia cakap? Ni belum habis lagi, belum habis lagi apa yang dia nak cakap kepada kaum dia tu untuk pertahankan mak dia. Kita baca ayat 21 lah. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Okey, perkara yang keempat Nabi Isa bagi tahu dekat kaum maknya itu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana-mana sahaja aku berada. Nabi Isa bagi tahu perkara yang keempat apa? Allah beri berkat kepada aku. Kat mana saja aku berada, nanti ada keberkatan di tempat itu. Nanti minggu depan saya akan sebutkan
saya akan tunjukkan apakah contoh keberkatan Nabi Isa kalau dia ada. Tapi dalam ayat ni Nabi Isa bagi tahu dah Allah berkat dia. Berkat macam mana? Nanti kita akan sambung itu pada minggu hadapan. Kita lanjutkan secara ringkas. Dan dia memerintahkan aku solat. Maknanya zaman dulu sudah ada perintah solat. Ini menunjukkan kepentingan solat. Dan menunaikan zakat selama mana aku hidup. Minggu depan saya akan tunjukkan bukti waktu Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Kita akan tunjukkan bukti pada isi kandungan ayat yang sedang kita baca ni. InsyaAllah itu pada minggu depan. Jadi kesimpulan pendeknya, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam telah memberitahu berapa perkara setakat ni? Sampai ayat nombor 31 tadi. Berapa? 6 perkara. Perkara yang keempat, dia diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Nombor 7, Allah perintahkan dia mengerjakan salat. Nombor 5, perintah salat. Dan nombor 6, Allah perintah dia menunaikan zakat. Rupa-rupanya ajaran dalam kitab-kitab terdahulu ada perintah salat, ada perintah menunaikan zakat. Cuma bedanya berapa jumlah salat yang diwajibkan, berapa rakaat, dan berapa jumlah yang perlu dikeluarkan zakat. Kalau kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa persen tuan-tuan dan puan? 2.5%. Tapi zaman dulu ada dalam kitab tafsir menyebutkan 25%. Banyak tak? Tapi umat Nabi Muhammad 2.5 sahaja. Tetapi adakah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan zakat itu? InsyaAllah kita dapati memang setiap tahun kenaikan pembayaran zakat.